Korang tahu tak? Kalau tak ada awning, masalah ni akan berlaku. Sebab kalaulah benda ni jadi dekat sesiapa, orang terpijak ke jatuh, habis. Apa benda masalah tu? Tengok video ni sampai habis. Okay guys, kalau korang tengok, dekat bahagian bawah tapak kaki saya ni ada lumut tau. Ada lumut, ada sampah terperangkap. Lepas tu yang ni masih lagi basah. Tadi saya jalan daripada sana, pijak sini, nak terjatuh tau. Tu dah ada kesan tapak kaki lagi ni. Nasib baik tak jatuh. Inilah keburukan kalau korang biarkan air bertakung dekat depan rumah korang. Bila air bertakung, dekat sini ada penghasilan lumut, sampah-sampah, dia akan menyebabkan licin. Nampak? Licin. Jadi bila licin, cuba anda bayangkan. Kalau yang kena, macam saya tadi, hampir terjatuh tu, ibu bapa anda. Dan apa akan jadi kepada mereka? Mereka ni dah tua tau. Jadi tulang dah tak kuat untuk support kalau jatuh. Sel-sel air bulan kebanyakannya boleh patah. Jadi apa solution nak elakkan daripada air bertakung, lumut ada, daripada sampah ni terperangkap dekat sini? Salah satu cara untuk elakkan benda ni adalah pemasangan awning. Kalau korang buat awning dan boleh cover kawasan yang menyebabkan tadahan air tu, air tak akan berada di bawah. Dan kawasan menjadi kering. Dekat situ dapat mengelakkan lantai ni dapat elak daripada licin. Dan masalah kalau orang terpijak jatuh dapat dielakkan. Okey, jadi pastikan anda buat langkah berjaga-jaga ni sebelum keadaan yang lebih serius daripada berlaku. Ingat, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna dah. Dah jatuh, patah, hospital lah nanti kena pergi. Okey, jadi ingat Okey. Explosions, iron guards,